Saya sebagai seorang ayah yang anak-anak yang normal, bila anak tidur, saya pergi melihat, pastikan dia orang selamat. Tapi kadang-kadang terdetik dekat hati saya juga, kalaulah aku mati, siapa nak jaga anak? Tapi soalan saya kepada Cik Izwan sebagai seorang parent yang punya anak yang special, anak yang hebat, anak yang unik, apakah perasaan? Jika tuan punya anak normal dia rasa macam tu, saya mestilah 70 kali ganda lagi. Dalam hal ni macam saya kata tadilah, berusaha sebaiknya. Tapi sekiranya sampai di situ sahajalah usaha saya berserah sepenuhnya lah kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari Jumaat hari ni. Ya. Dengan tajuk yang agak dramatik juga untuk episod yang kali yang ketiga untuk Next Tivet. Alright, untuk maklumat audien, Next Tivet ni merupakan podcast yang merangkumi berkaitan dengan Tivet punya education lah. Alright, tapi kali ini saya panggil satu panel yang rasanya hebat, yang saya kenal jugalah, antara kenalan rakan seperjuangan saya dalam bidang Tivet lah. Tapi special sikit, tajuk dia adalah berkaitan dengan autism. Okay, autism ataupun dengan dunia pekerjaan, ataupun individu autism ni laluan dia adalah, solusi dia adalah ke arah kemahiran ataupun di sebaliknya. Alright, so sebelah kanan saya ini adalah TS Izwan Hashim, merupakan panel pembangunan soalan dan berkaitan dengan TVET, dan juga pakar dan pengalaman dalam bidang autism jugalah. Tak banyak, tak sikit, tapi adalah pengalaman, betul? Betul. Alright. Mungkin daripada segi personal ataupun daripada researching dia sendiri, ataupun kita lihatlah jawapan-jawapan yang panel kita berikan pada episod kali ini. Harap episod kali ini kita dapat sedikit input yang berguna ataupun jalan penyelesaian kepada individu-individu yang didiagnose dalam kategori autistik ataupun autism ni. Mampukah mereka menjalankan dalam sistem kemahiran, ataupun sebaliknya, ataupun ada solusi dan stigma yang perlu audien tahu berkaitan dengan autism ni. So soalan pertama daripada saya, Sir Syafiq ataupun host Next Tivet, kepada panel kita. Sebelum tu, adakah ada sepatah dua kata pengenalan daripada panel kita sebelum saya start soalan saya? Okey, terima kasihlah Sir Syafiq kerana menjemput saya lah untuk berkongsi sedikit pandangan mengenai individu autism ni lah. Di mana kita dah sedia maklum lah, individu autism ni adalah satu, orang kata, insan istimewa lah. Sebab keunikan dia tu, walaupun ada 10 individu yang didiagnose sebagai autism, tak sepertinya 10-10 tu mempunyai orang kata apa, masalah yang sama ataupun Berbeza-beza. masalahnya berbeza. Sebab setiap autism tu dia ada spektrum dia sendiri. Itu yang menjadi keunikan lah individu autism. Dia bukanlah satu kita panggil macam kecelakaan, bukan. Dia adalah satu orang kita panggil macam insan yang terpilih. Baik, faham. Okay. Alright. So saya tak adalah saya bukannya expert dalam special need ni ataupun neuro culture ataupun dalam panggil apa, ekosistem special need ni. Tapi saya suka. Sebab apa yang saya buat dalam penilaian ataupun researching saya berkaitan dengan neuro ni, diversity ni ataupun ekosistem special need ni, peningkatan sangat menakutkan.
adakah peningkatan tu daripada side dunia education kita ni lah, adakah menggerunkan ataupun daripada side negatif atau positif? So kita akan kupaskan benda ni dengan soalan-soalan yang merangkumi daripada sektor pendidikan hinggalah ke arah kecemerlangan ataupun dalam dunia pekerjaan. Okey, soalan pertama saya kepada panel kita iaitu Cik Izwan. Bagaimana kita melihat realiti individu autism ni kan dalam dunia pekerjaan di Malaysia? Maksud saya kat sini menarik kita lihat benda ni, sangat-sangat menarik. Saya kadang-kadang terfikir tau. Selepas diorang pergi belajar dekat special school ataupun sebagaimana, adakah selepas tu apa yang akan terjadi? Sebab bagi saya tak cakap yang Malaysia ni kekurangan pakar dalam bidang ni, tapi ke mana arah tuju individu yang didiagnose autism ni? Okey. Pertamanya, masalah autism ni bukan masalah di Malaysia sahajalah. Dia masalah seluruh dunia. So, masyarakat hari ni pun apabila dengar perkataan autism pun taklah rasa pelik. Sebabkan adanya media hari ini yang menceritakan perihal autism ni, so masyarakat dah sedia maklum. Cumanya, masalah kepada mungkin masyarakat hari ni akan nampak individu autism ni macam satu kekurangan. Di mana bila dia nampak satu kekurangan tu dan menjadi cabaran atau halangan kepada individu autism ni untuk bekerja. Okay, sebagai contoh, salah satu keunikan autism ni, dia suka satu benda yang rutin. Maksudnya benda tu ada macam langkah kerja. Seperti kita sedia maklumlah, kita tahu NOS. NOS ada CU. Dalam CU ada WA. Dalam WA ada work step. Kat situ kita dah nampak flow dah. Okay. So amat sesuai lah kepada individu autism ni. Sebab mana-mana individu autism, dia suka satu benda je yang menjadi persamaan, iaitu rutin. Kita kena ajar dia step 1, step 2, step 3 dan dia akan ulang sampai siap. Okey, masuk kat sini, dia akan suka benda tu hanya satu saja ke ataupun Dia suka benda tu yang ada langkah kerja dan jelas supaya dia boleh follow. Dia tak suka complicated. Cumanya, masalah dengan individu autism ni kebiasaannya non-verbal. Dia bukan tak boleh bercakap. Dia bukan tak boleh faham. Tapi dia tak boleh nak berkomunikasi dengan kita seperti mana saya bercakap dengan tuan sekarang. faham? Dia mungkin boleh bercakap tapi cara dia ni. Saya faham. Lemah kita dengar tu. Tak tunggu dia keluarkan perkataan tu. Tetapi dia boleh menerima arahan. Yang kita nak hanyalah arahan diterima dan kerja tu dilaksanakan. Sebagai contoh lah. Macam kita assume kita ni kilang. Operator kilang akan buat 4-5 kerja saja. Ataupun 4-5 step saja untuk satu line tu. Dia suka kerja macam tu. Kerja yang berulang dan berulang. Dia tak nak kerja yang bercampur-campur. Bila kerja tu bercampur-campur, menjadi complicated dan dia akan jadi macam haywire dan dia akan jadi, kemungkinan besar dia akan diam ataupun dia mungkin kalau kata dia masih lagi kecil, mungkin dia akan jadi tantrum ke, dia nangis ke, apa ke. Faham? Untuk individu autism ni, dia tak suka benda tu yang macam nampak complicated. Dia suka nak proses. Saya tak katalah semua individu autism macam tu. Tapi kebanyakannya sebegitu. So saya dapat benda ni kadang melihat anak saya sendiri. Anak saya suka main masak-masak. Dan dia akan main permainan masak-masak tu setiap hari. Sampai saya pun dah tak tahu nak masak apa lagi dah. Dengan dia. Faham. Sebab dia suka main masak-masak. Cubalah kita main benda lain pula. Tak boleh. Dia nak main masak-masak juga. Sampai bila-bila? Setakat ni dia suka masak-masak. Apabila saya suruh masak-masak tu, ada permainan doktor. Dia pretend jadi doktor pula. Dia main pemain doktor tu pula. Hari-hari main doktor. Dia kata, hebat. Kalaulah macam inilah sifat individu autism, amat sesuai untuk kerja-kerja yang memerlukan tugas-tugas yang teliti. Sebagai contoh, dalam IT, Faham? kerja-kerja sebagai testing.
testing ni benda yang sama. Setiap hari benda yang sama. Dan dia Faham. mampu buat. Maknanya kelebihan pada budak individu autism ni dia ketelitian. Dia bukan ketelitian. Perkara pertama adalah rutin. Dia mesti ada Proses. rutin dan proses, workflow dan step. Itu yang dia suka. Dia tak boleh macam kita sebagai contoh kan. Contoh kita kan. Okay. Kita sebagai contoh dalam, katalah kita nak makan tengah hari. Kat pinggan kita ada nasi, sayur, ayam. Kita boleh je nak makan sayur dulu. Lepas tu makan nasi. Kemudian makan ayam last. Dia bukan macam, dia kan ikut seperti mana kita ajar kali pertama. Dia tetap dengan langkah sikit, kerja yang sama. Letak ayam sikit, ambil nasi sikit, masuk mulut. Dan dia akan ulang proses tu sampai clear atas pinggan. Faham. Dan kalau individu autism ni pula, satu sifat dia picky eater. Maksud dia memilih makanan dia. Dia tak akan, contoh kalau dia suka ayam, dia akan makan ayam. Janganlah bagi ikan. Memang dia tak akan makan. Ini sedikit. Itu antara cabaran-cabaran lah. Okay, Di mana bila majikan nampak, ini salah satu orang kata macam salah satu kekangan lah. Jika kita ambil dia bekerja, akan ada masalah ni. Pertama, majikan akan nampak komunikasi. Betul. Sebab dia tak boleh bercakap macam saya bercakap dengan tuan sekarang ni. Betul. Komunikasi. Sebab dia, Encik Izzuan, awak faham tak? Saya faham. Kalau dalam meeting kita panggil, ini bukan setengah hari meeting, ini 2 hari meeting ni. Okey, tolaklah komunikasi tu. Bagi saya apa yang Cik Izzuan dah detailkan pada saya, bagi pihak industri ataupun yang berkaitan lah dengan kerajaan kita ni, boleh certified ataupun boleh clusterkan program-program yang bersesuaian dengan individu autism ni. Okey. Kalau mengikut pandangan peribadi saya, sebagai contoh kita ambil NOS lah. NOS ni memang dicipta berdasarkan keperluan industri. Maksudnya ada pakar industri yang sedang menilai tenaga kerja dalam masa 5 tahun atau 10 tahun lagi apa yang diperlukan. So dia akan letak dalam satu laporan MSIC tu apa yang diperlukan untuk orang kata masa depan Malaysia. Sebagai contohnya tenaga kerja lah. Untuk kita melihat individu autism ni sebenarnya tak bersesuaian dengan NOS tu. Sebab NOS tu dicipta untuk keperluan industri. Fit all lah. Orang kata one fit all. Okay. So isunya sekarang ni bagaimana NOS yang sedia NOS yang sedia ada tu boleh fit kepada yang special need ni ataupun keperluan khas ni. Okay. Contohnya, kalau katakanlah kita ambil IT lah, sebab line saya IT. Faham? So kalau kita ambil level 3 punya IT. Level 3, SKM level 3 ni ada lebih kurang dalam, tak salah saya, 7 CU. So in order dia nak dapat SKM level 3, dia kena comply 7 CU tu. Betul. Di mana kita dah sedia maklum, individu autism tak mungkin boleh comply 7 CU. So, kalau dia tak boleh comply 7 CU, memang sampai kiamat dia tak akan dapat SKM level 3. Betul. Tetapi, apa yang boleh dibuat, mungkin JPK ataupun pihak Kesuma lah, boleh membuat kajian sedikit. Apa kata kita anugerahkan dia juga SKM, tapi dalam bracket khas. Faham? Maksudnya, dia tetap level 3, tetapi khas. Okey. Ini pandangan peribadi saya lah. So, untuk dapatkan khas tu, dia tak bolehlah kita ambil sambil lewa. Tak adalah term competent dekat situ. Sebab siapa yang dianugerahkan SKM, dia adalah pekerja kompeten. Walaupun dia level 3. So, apa yang kita boleh buat, kita anugerahkan dia SKM khas tu dengan kita buat macam ni. Kalau Cik Syafiq tahu, Tuan Syafiq tahu kan, kita kan ada satu kita panggil pencapaian semasa. So, pencapaian semasa ni biasanya kita akan ambil 2 CU, dan dia comply mengikut jam kredit dia, dia buat pembuktian dan kita boleh anugerahkan dia sebagai pencapaian semasa. Mungkin dalam level 3, in order dia dapatkan SKM 3 khas tu, dia kena comply beberapa CU dan boleh dapat. Mungkin kalau kata 7 CU, mungkin kita paksa buat separuh. Okay, alright. Sebabnya, individu autism ni tak buat semua kerja.
Untuk IT support, dia kena buat A to Z. Kemungkinan besar individu autism ni dia hanya buat beberapa perkara sahaja. Sebagai contoh, kita bagi checklist, dia pergi buat fault finding. Dia pergi komputer tu, dia cuba on komputer. Boleh? Boleh. Cuba tengok, bermasuk tak Ataupun dia window. kita ke arah ke micro credential. Kalau ke arah kepada micro credential, ada sedikit masalah nanti. Sebab macam mana kita nak menilai dia untuk SKM? Dia terpaksa juga buat PPT pula. Untuk kita nilai part tu, ada sedikit isu. Lebih baik dia maintain dekat track JPK ni atau track yang memang bawah kemahiran sebenar ni, TVET ni. Cuma kita longgarkan sedikit disebabkan dia tu special need. Kita tak ada, kita letak dia. Orang kata tak apalah, special need kita bagi. Tak boleh. Tak adil kepada siapa yang normal. Faham? Kita bagi dia SKM khas ni supaya dia keluar daripada tempat ni ataupun ruang ni, ada orang menanti di sana. Faham? Untuk dia teruskan kehidupan dia. Itu pendapat peribadi saya lah. Okey, masuk kat sini keseluruhan daripada soalan yang pertama tu, idea yang bagus, terdetik jugalah yang berkaitan dengan keluarkan satu sertifikat ataupun di SKM ataupun di KM lah. Untuk maklumat para audien, SKM lah CJ Kemahiran Malaysia dan DKM lah Diploma Kemahiran Malaysia. So ataupun macam kata Cik Izzuan cakap tadilah, keluarkan khas dalam kurungan tu adalah special lah ataupun term-term yang kerajaan gunalah. Okey. So sedikit maklumat yang saya dapat, information yang sedikit tapi tak adalah. Saya rasa benda tu merumitkan. Cuma mungkin sistem kita yang sedia ada ni tak secukupnya berbanding dengan negara-negara lain lah yang ada special khusus untuk autism ataupun special need ni untuk menjalankan sistem kemahiran lah. Okey, berbalik pada soalan yang kedua. Soalan ni adalah berkaitan dengan majikan sebenarnya. Okey. Salah faham ataupun penerimaan individu autism ni terhadap majikan. Mungkin itu halangan ataupun perspektif ataupun stigma bagi syarikat-syarikat, tak kisahlah syarikat yang kecil ataupun besar, untuk penerimaan individu autism ni diterima sebagai pekerja profesional ataupun pekerjaan berkemahiran. Dan juga ia masalah yang macam Cik Izzuan cakap berkaitan komunikasi. Alright, memang tak dapat dinafikan benda tu. And then kekuatan komunikasi tu sangat perfect lah. Tapi kalau kata individu autism ni, macam mana majikan tu sendiri nak terima dia? Okey. Dia isu yang ni agak isu berat sebab bila kita tanya, kita search daripada mana-mana ataupun kita just berborak dengan kawan-kawan, kita akan, bila kita bicarakan tentang autism ni, dia nampak benda tu macam satu kekurangan yang amat sangat. Umpamanya dia nampak mungkin individu tu jenis macam suka menjerit-jerit ataupun tak boleh dengar bunyi bising, sebab dia ada spektrum yang tak boleh dengar bunyi bising. Ada, betul. Lepas tu dia tak boleh tengok cahaya terang. Betul. Dan dia tak boleh tengok macam Berbeza yang macam bersepah-sepah ni dia tak boleh. Ataupun bila dalam tempat orang ramai dia tak boleh. Atau dia tak boleh bising, dia kena senyap je. So bila jadi macam hal ni, kebiasaannya majikan akan nampak ini membawa bala kepada kami. Itu contoh ayat dia lah. Kalau kata kita nak cuba, agak bahaya. Tetapi satu keunikan individu autism ni, apabila dia kurang bercakap, so kuranglah politik dalam pejabat sebenarnya.
Faham? Itu nombor satu. Kita sebenarnya nak kurangkan politik dalam pejabat ni sebab kita nakkan hasil. Kita bukan nak yang bersembang. Kita nak hasil. Betul, saya So, sokong. dalam hal ni, kalau majikan kena sedikit bijak, macam mana nak letakkan individu autism ni dalam satu tugasan. Sebagai contoh, sekiranya dia dalam bidang multimedia ni, bidang multimedia ni sebagai contohnya video editing. Video editing ni satu benda yang memang kerja yang berulang sampailah director puas hati. Sebab kemahiran editor tu penting. Betul. So dalam hal ni, benda-benda yang macam ni boleh letakkan dekat individu yang segini. Sebab dia boleh menerima arahan dan dia boleh buat kerja rutin dan dia boleh buat kerja yang berulang. Orang kata apa? Dia takkan orang kata, malas lah saya hari ni. Sejujurnya, saya pernah bekerja kilang. Kilang pemasangan kereta Honda. So kerja saya dekat bahagian body shop kita panggil. So kerja saya adalah daripada besi kereta tu, kita nak rendam dalam primer. So kerja saya menunggu kereta yang kat atas hanger tu buat turun bawah, letak atas troli, tolak dalam oven. Itulah kerja saya setiap hari. Selepas 3 bulan saya berhenti. Bukan sebab tak suka. Sebab saya tak suka kerja berulang. Tetapi untuk individu autism ni, dia sebaliknya pula. Dia sanggup kerja yang berulang. Sebagai contohnya kita dapat lihat hari ni, syarikat-syarikat luar lah. Sebagai contohnya F&B, McDonald mengambil pekerja-pekerja autism. Betul. KFC pun ada. Saya pernah nampak. A&W pun saya pernah nampak. Setakat ni F&B lah. Yang untuk 7-Eleven ke ataupun kerja-kerja yang macam kedai-kedai chain store ni saya tak pernah. Retail lah. Tapi yang kedai F&B saya nampak. So bagi saya, F&B ni benda yang sesuai. Sebab benda dia berulang je. Walaupun kerja dia hanya angkat dulang makanan, lap meja. Tapi adakah kita sanggup? Kita tak sanggup. Dia sanggup. Walaupun gajinya, yalah, hari ni gaji minimum 1,700. Kalau dia kerja betul, campur OT, insyaAllah dapat 2,500. Dan plus, McDonald adalah salah satu pusat bertauliah. Betul. Silap hari bulan, dia telah dianugerahkan SKM. Berdasarkan PPT. Sebab dia buat tugasan tu selama 2 tahun. Saya nampak di sini tak ada masalah untuk individu, tiada masalah untuk majikan mengambil ataupun mencuba untuk mengambil individu autism ni masuk ke dalam syarikat masing-masing dan cuba cari apa tugasan yang berulang. Itu saya cakap tadi. Kita kena melihat individu autism tu pada spek program yang bersesuaian. Benar. Dia tak semua industri yang dia mampu lah. Tapi kalau untuk IT, banyak benda yang berulang. Contohnya, kita kena perlu check coding. So, kita bagi satu arahan dan kita bagi satu template supaya dia follow je. Ataupun buat monitoring. Monitoring, kita kena monitor paket. Contohnya dalam security lah, monitor paket. Dan dia dapat paket tu pelik, dia hanya perlu satu arahan je. Alert kepada level 2. Dia level 2 escalate problem tu. Kita hanya perlukan pemantauan. Benda-benda yang kena perhati, kena tengok dan kurangkan bercakap. Jangan bagi dia buat sale. Jam kita. Betul. Sales marketing tak sesuai. Bukan saya kata di luar sana semuanya individu autism tak boleh bercakap. Bukan. Betul. Kebanyakannya non-verbal berbanding verbal. Kalau yang verbal ni insya-Allah dia pasti bijak. Tetapi yang non-verbal ni bukan saya kata tak bijak. Dia bijak tapi dalam diam. Cuma kita tak nampak lagi. Itu masalah, kita tak nampak lagi. Baik. Okey. Banyak yang saya dapat rangkumi dan saya terbuka sedikit berkaitan dengan autism, walaupun saya ni banyak juga buat kajian berkaitan dengan autistik ni. Sebab saya pun pengalaman saya juga ada mengajar pelajar autism ni. Alright. So bukan mudah, bukan senang, tapi orang yang mengajar autism ni perlu ada kepakaran dan kemahiran dia lah. Alright. Okey, berbalik. Ini luar pada topik sikit lah kan. Luar pada soalan yang saya kemukakan pada Cik Izam. Adakah pengajar tu, kita balik pada TVET lah.
pada PB ataupun kolej universiti yang menjalankan program TVET ni. Alright. Adakah pengajar tu sendiri perlu pergi ambil kemahiran ataupun training berkaitan dengan autism untuk kerana dia sendiri kena adapt benda tu? Okey. Dia sebenarnya sebaik-baiknya dalam hal ni, individu autism tu kenalah dilatih pada umur yang muda. Sebagai contoh, apabila dia dah diagnose autism, dan parent kena siap sedia untuk memohon masuk PPKI. So dengan langkah tu dia akan berada dalam PPKI sampailah umur dia 18 tahun. 18 tahun? Bermula pada umur 6 tahun di PPKI. Okay. So 18 tolak 6 maknanya dia 14 tahun di satu tempat yang memang dilatih untuk mengurus diri sebagai permulaan dan ditambah dengan kemahiran. Sekiranya dia berada sampai situlah. Tetapi ada juga kes di mana dia masuk PPKI dalam masa 2 ke 3 tahun dia jadi normal. Wow. Dan dia boleh masuk ke aliran perdana. Mungkin sepatutnya pada masa tu kalau ikut umur dia darjah 4. Tetapi disebabkan dia lewat, dia masuk darjah 3. Dia rugilah setahun. Okay. Yang itu kalau kata dia bertukar menjadi normal. Tetapi kalau dia masih lagi belum dikategorikan untuk layak pergi kepada aliran perdana, dia masih maintain di PPKI. Okey. Ini cadangan peribadi saya lah. Pendapat peribadi saya. Sebenarnya, kalau boleh, PPKI ni kita jadikan sebagai pusat bertauliah khas. Untuk PP? Untuk PP. Pengajar? Sebab di PPKI ni, semuanya pengajar tu telah dilatih untuk menangani special kid ni. Jika individu autism ni dah habis, katalah dia sampai umur 15 tahun. By umur 16 tahun dah boleh masuk pusat bertauliah kan? Dia maksimum 18. Tapi kalau dia okey, dia boleh kalau dia okey, dia boleh keluar. keluar lah. So kalau kata sebagai contoh kan, dia umur 15, tiba-tiba dia nak pergi kepada pusat bertauliah umur 16. Boleh. Tapi adakah pusat bertauliah PP-nya boleh handle situasi individu autism ni? Barangkali tak boleh. Nombor satu, kenapa tak boleh? Bila dia datang, dia akan join dengan tim yang normal. Faham? Takut tim yang normal ni pula bully dia. Atau tim normal tak nak kawan dengan dia. Dia tahu, Mamat ni tak bercakap. Yalah. Slow. Stigma orang normal kepada... Lepas tu, pada masuk tim aku ni kan, masalah lah pula. Nanti kan mesti assignment tak siap, tu tak siap, ni tak siap. Nampak? Belum lagi tu, baru hari pertama tu. Kita nak duduk 2 tahun ni. Kalau ambil sijil kan. Hari ni sijil semua 2 tahun. Kalau full time. So, isunya lebih baik, dia jangan diletakkan di pusat bertauliah. Biarkan kita ataupun pihak JPK cari mekanisme bagaimana nak letakkan PPKI ni kita letak sebagai pusat bertauliah juga. Tetapi dalam kurungan khas. Maksudnya tak perlulah dia ikut betul-betul macam NOS tu. Cuma kita kurangkan sedikit. Maknanya PPKI tu ditauliahkan sebagai pusat bertauliah. Ya. Lebih baik, lebih sesuai. Contohnya untuk PPKI biasanya kalau perempuan akan diajar memasak. So memasak ada salah satu NOS ada memasak. Betul. So NOS memasak tu kita macam saya kata tadi lah. Kita cuba kurangkan sikit untuk bagi dia dapat. Sekurang-kurangnya level 3. Cukup. Level 4-5 tak boleh lah. Sebab 4-5 tu dah lebih kepada dokumentasi. Lepas tu kena lebih kepada pengurusan. Lepas tu semua tu kat situ akan berlaku masalah. Tetapi dengan level 3 kita nak bagi dia ada kehidupan. Janganlah dia duduk. Nanti kalau dia dah habis belajar, tak boleh keluar. Dia duduk rumah. Okey, duduk rumah. Tak ada masalah lagi. Bagus, selamat. Tapi sampai bila? Mak bapak akan berumur, akan tua dan mungkin meninggal. Habis anak masih muda lagi. Betul. Alright, so jawapan dia dekat sini, PPKI tu sendiri ditauliahkan sebagai pusat bertauliah TVET lah. Ataupun kalau saya rasa advantage juga pada PP di mana-mana kampus pusat bertauliah sendiri ataupun majikan daripada universiti sendiri yang
mengesyorkan PP tu belajar ataupun ambil training lah, latihan untuk macam mana cara untuk menjadi pengajar pada pihak individu autism lah. Saya tambah sikit. PPKI ni adalah milik Jabatan Kebajikan Masyarakat. So sepatutnya JPK kena lihat Jabatan Kebajikan Masyarakat ni untuk kita jadikan macam, kita panggil apa kita nak bahasa yang lebih sesuai adalah untuk kita jadikan dia hub tak sesuai. Maksudnya kita dah sedia maklum di PPKI ada pengajar yang memang telah ditauliahkan untuk handle special kid ni. Walau bagaimanapun dia belum ada lagi SKM tu. So sepatutnya dia yang pengajar-pengajar ni semua kita SKM kan di Jabatan Kebajikan Masyarakat secara portfolio lah. Dan best part is kalau katalah PPKI tak boleh jadi pusat bertauliah, kita kena ingat untuk buat pusat bertauliah dia ada syarat-syarat dia. Di mana syarat-syarat tu bukan semua PPKI boleh. Yalah, nak convert lagi PPKI tu kan. Di sinilah kita minta sedikit orang kata kelonggaran atau JPK boleh fikirkan cara bagaimana JPK boleh orang kata tahu macam datang ke PPKI dan lihat sendiri sama ada layak ke tak layak individu autism ni kita anugerahkan dia PC, pencapaian semasa untuk beberapa CEO tu. Yalah. Sekiranya boleh, dan di situlah kita bagi kata kelonggaran. Tak perlulah PPK tu kita convert sebagai pusat bertauliah. Nak kena ikut TEM pula. Satu disebah satu, satu disebah dua. Di situ bertambah lagi kos. Benda ni makan masa lah. Ya. Tapi makan masa, ayat tu sepatutnya nak tak nak kena buat. Betul. Satu hari nanti adalah sinar untuk individu autism ni. Bukan untuk yang dah lepas lah. Yang akan datang. Sebab PPKI ni dia macam besar. Dia ada satu lagi bawah dia. Namanya PDK. Apa ni kita panggil pusat dalam komuniti. So PDK ni dia sebenarnya sama macam PPKI. Tapi PPKI ni lebih di sekolah. PDK ni lebih dalam kawasan perumahan. Tapi PDK ni pula memang fokus hanya ajar pengurusan diri sahaja. PPKI fokus kepada persediaan untuk masuk darjah 1. Supaya dia boleh ada 3M. Objektif dia 3M je. Membaca, menulis, mengira. Tapi PDK, objektifnya pengurusan diri. Selepas dia boleh urus diri, kita akan inject dengan kemahiran. Di sini pun pihak JPK boleh lihat mekanisme bagaimana. So tak semestinya di PPKI kita tauliahkan, di PDK pun kita boleh cari jalan. Okey, baik. Sedikit penjelasan yang saya rasa agak menarik. Saya rasa audien dan pihak kementerian dapat terbukalah untuk kita ke arah sekarang ke arah TVET yang cemerlang kan. Sikit promo TVET. Sekarang pun hari TVET negara pun akan berlangsung. Alright. So harap-harap benda ni akan direalisasikan untuk khas kepada individu yang bergelar autistik ni supaya mereka dapat mencapai sebagai manusia yang normal, yang berjaya. Amin. Okey, alright. Kita berhenti sekejap untuk soalan seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, kita kembali lagi dalam soalan-soalan seterusnya. Mungkin soalan yang lebih panas, yang lebih rasa lebih mendalam lah berkaitan dengan individu autism ni, yang tajuk dia kita revise balik, solusi dia adakah ke arah kemahiran lah. Okey, bagi saya bagi saya walaupun podcast kita kali ini masih di peringkat awal, tapi saya nampak jawapan tu sebenarnya. Alright, kita ke soalan yang seterusnya, apa berkaitan dengan kekuatan dan potensi. Kekuatan dan potensi ni kepada individu autism ni, adakah dia merangkumi kekuatan dan potensi yang unik untuk kita ketengahkan dalam bidang pekerjaan ni? Okey. Bila kita bercerita pasal potensi ni, sebenarnya potensi ni lebih kepada orang kata
istiqamah lah. Maksudnya dia boleh bekerja yang berulang tu sentiasa macam tu sahaja dan kita akan dapat hasilnya lah. Sebab saya ada kawan, adik dia tu memang ada orang kata autism lah. Dan adiknya telah dihantar ke satu tempat training ni iaitu Dobi. So Dobi maksudnya dia buat kerja-kerja laundry. So saya beranggapan ingatkan bila kita hantar training macam buat kerja Dobi ni untuk jadi owner Dobi. Tidak. Dia memang dilatih untuk menjadi pekerja yang menguruskan laundry tu. Amat sesuai. Kenapa? Kerja yang berulang di mana di rumah tu segala baju yang nak masuk ke mesin basuh hanya dia sahaja yang operate. Dia tak bagi orang lain buat. Faham? Dan lepas tu, bukan sekadar basuh baju, sidai baju, paling cantik, lipat baju. Dan kemas. Maksudnya baju tu perfect. Maknanya kalau dia buat t-shirt tu, t-shirt saja. Kemeja sahaja. Dan saiz lipatannya sama. Di mana, percayalah, kita pun tak buat benda tu. Betul. Sebagai manusia normal, kita pun tak buat macam tu. Kita buat lebih kurang je. Tetapi dengan buat satu dua je lah. Yang selebih kita gantung isu yang sekarang ni, kalau mengikut potensi diri kepada majikan ataupun kepada industri yang mementingkan ketelitian, kena mengambil kira individu autism. Sebab dia memang perfectionist. Dia tak boleh tengok benda tu pelik. Dia akan cuba tukar atau dia tak nak langsung. Sebagai contoh, saya mengambil anak saya lah. Kalau dia susun macam tu, jangan sesekali ubah. Dia tak suka. Walaupun pensel warna dalam kotak warna tu, ada cara susunan dia. Faham? Dan bila kita tengok, memang cantik. Seperti mana pensel warna baru. Cara susunan warna dia tu. Faham? Padahal saya tak pernah ajar pun susun warna tu. Di situ saya nampak macam memang unik lah. Betul lah orang cakap, dia memang ada satu sifat, dan saya tak kata perfectionist lah, tapi anggapan saya macam tu lah. Dia nak cara dia. Tetapi bila kita fit dia something, macam contoh, kita fit langkah kerja, atau dalam NOS kita panggil work step tu, dia akan ikut sampai bila-bila. So, tak susah. Contoh paling mudah. Naura, buka kasut, letak kasut dalam rak. Awal-awal dia akan marah, tetapi dia buat, dia marah. Lani tak marah. Buka kasut, letak. Kerja berulang. Faham? 3 langkah kerja lah. Tetapi dalam individu autism ni, dia tak boleh langkah kerja yang kompleks. Dia kena langkah kerja yang betul-betul transparent dan clear. Supaya dia mudah faham. Kalau kompleks tu macam mana contohnya? Kalau contoh kompleks tu, sebagai contoh katalah majikan tu perlu buat satu proposal untuk dalam masa jangka 5 tahun apa yang diperlukan dalam syarikat. Katalah sebagai contohnya nak ambil staff ke, ataupun nak tukar infrastruktur IT ke, nak tukar sistem ke apa. Itu semua benda yang kompleks. Memerlukan kemahiran berfikir, di mana individu autism ni kemungkinan besar on part critical thinking tu mungkin sedikit kurang daripada orang normal. Faham. Tetapi macam saya tekankan tadi, untuk kerja-kerja sebagai pelaksana memang sesuai. Sebab dia pertama, dia tak akan marah, dia tak akan, contoh individu normal. Cuba cek balik coding tu sekali lagi. Dah cek dah bos, semuanya okey. Padahal bos minta semakkan kedua je, bukan semakkan yang ketiga keempat. Semakkan yang kedua sahaja. As individu normal, dia akan cakap macam tu. Tapi as autism, okey, dia buat. Mungkin dia okey lah. Tak dapat nafikan lah. Hakikatnya pada mula-mula mungkin dia marah. Tapi bila dah itu jadi satu benda tugasan bagi dia, dia akan buat. Proses. Dia buat. Contoh paling mudah, Naura tutup pintu. Memang dia marah. Tapi Naura tutup pintu, tutup juga akhirnya. Itu nak tunjukkan tu. Itu sebab dia baru umur 5 tahun lah. Mungkin lepas ni kalau dia dah ada sedikit kematangan, dia ikut je lah. Dia tak marah lagi dah. Autism ni ada kematangan ke?
Dia boleh jadi sebab autism ni kemungkinan besar dia ada temporary dia. Contohnya buat masa ni dia non-verbal. Okey. Selang 2-3 tahun dia dah boleh bercakap. Okey. Bila dia boleh bercakap, automatik dia ada fokus. Bila dia ada fokus, mungkin dia ada sedikit berfikir tu. Faham. Kita nakkan, kita kalau boleh kita nak lah daripada autism terus melonjak kepada normal. Siapa tak nak macam tu? Ya. Tapi kalau dia ada sedikit orang kata kematangan untuk dia berfikir. Contohnya, keluar rumah, tutup pintu pagar, kunci. Dia buat. Mungkin selama ni dia keluar je, dia tak fikir pasal kunci pun. Ataupun, jika jumpa orang asing, jangan tegur ke, jangan ambil ke. Kat situ kita nak sebenarnya. Lebih kepada, orang kata, as a individu autism ni, kalau budak kan, lebih kepada penjagaan diri dia lah. Tetapi jika dia dah dewasa, untuk peringkat pekerjaan ni, kita nak ada sedikit benda yang macam tu. Supaya secara tak langsung membantu diri dia dan membantu organisasi lah. Okay. Sebab apa yang pengalaman saya, budak autism ni, saya ada buat research jugalah. Daripada pengalaman saya dan research saya ni, bidang pengalaman ataupun yang menjerumuskan kepada individu ni adalah seperti coding, 3D modeling, data entry, kan? Berbalik pada pengalaman saya, memang betul. Kalau daripada part of 3D modeling, sebab saya ni adalah dalam media, memang dia orang sangat expert gila. Lepas tu pula, kenapa saya kata diorang ni unik? Sebab kebanyakan individu autism ni, dia dalam dunia dia. Jika dia minat sesuatu tu, jika dia minat Ultraman tu, dia punya minat tu, orang kata 70 kali ganda daripada kita yang minat Ultraman. Faham? So, bila dia punya minat pasal Ultraman tu, betul-betul orang kata minat sangat, kat situlah kita channelkan untuk jadi apa? Bukan suruh jadi Ultraman. Kan? So, maksudnya, daripada Ultraman tu, apa yang dia minat? Sebagai contoh, dia minat Ultraman, automatik tangan dia tiba-tiba hidup, boleh melukis Ultraman. Parent yang kena bentuk benda tu sebenarnya. Dia betul. Parent kena bentuk kadang-kadang, yalah, bukan semua parent nampak benda ni. Yalah. Kecuali lah anak-anak autism ni daripada kecil dihantar ke tempat yang sesuai dan tempat tu bekerjasama dengan parent untuk tengok apa yang dia minat sebenarnya. Tapi parent boleh saja untuk siap sedia. Maksudnya kena orang kata sifat terbuka lah. Yalah, siapa tak nak? Semua parent nak anak masuk MRSM, anak masuk sana sini, SPM bagus, kalau boleh nak pergi Imperial College, macam tu lah contohnya kan. Siapa tak nak? Tetapi bagi parent-parent yang memang ada anak-anak istimewa ni, dia kena kata fikir, okey, anak istimewa macam ni, so kita jangan risau. Kita kena sedia, maksudnya sekarang ni kerajaan ataupun badan-badan yang berkenaan kena fikir. Sebab tak susah pun untuk tahu. Sebab setiap kali lahir, setiap kelahiran yang kat Malaysia ni semua, kalau dia dah diagnose autism tu, kita dah tahu dah. Lagi 18 tahun dia kat mana. So, badan-badan yang berkenaan ataupun agensi kerajaan nak kena fikir. Macam mana nak channelkan budak-budak ni. Bagusnya sekarang ni, Kemas dah mula dah. Kemas tahun ni dah ada satu center, ke setiap center Kemas akan ada satu aliran khas untuk budak autism. Untuk tahun 2026 ni, pilot test hanya untuk KL sahaja. Tak salah saya. Dan mulai tahun hadapan, the roll out satu Malaysia. Sepatutnya lah itu yang dijangka. So, setiap Kemas akan ada aliran khas untuk autism. So, saya tak langsung kepada parent-parent yang, yelah, untuk masuk pusat terapi ni bukannya murah. So, adalah satu tempat yang boleh masuk, iaitu Tadika Kemas. Lepas tu, kemungkinan besar, campur lagi terapi kat luar. Dapatlah satu, orang kata, solid punya foundation kepada anak-anak kita ni lah. Parent-parent yang hebat lah bagi saya benda-benda ni. So, dia jadi satu masalahnya adalah apabila budak-budak autism, individu autism atau budak-budak autism ni, kita bukan tak saring lah.
kita tak bentuk ataupun kita tak siap sediakan diri dia. Sebab dia semakin hari semakin membesar dan kita pula semakin hari semakin tua. Betul. Satu hari nanti kita akan pergi dululah. By right yang tua lah pergi dulu. Tapi tak salah pun kalau muda nak pergi dulu. Tapi kita fikir logik yang tua akan pergi, yang muda yang tinggal ni bagaimana. So kalau kata kerajaan ada mekanisme yang terbaik ataupun sekarang ni SPA dan JPA pun dah mula boleh menerima orang kata kehadiran individu autism ni dalam kerajaan, terbaiklah. Dan mungkin lepas ni kita boleh fokuskan kepada kemahiran instead of academic. Sebab kalau academic, bukan saya kata dia orang tak bagus. Ada. Memang dah banyak dah pun rekod-rekod yang terkini ni memang individu autism ni flying colour bila belajar. Ada. Tapi bukan majoriti. Kita tak nak lah yang satu yang daripada 100 tu. Profesor, doktor pun Saya nak yang 99 tu. Betul. Takkan kita nak jaga seorang tapi 99 kita buang. Betul. Lebih baik kita buang seorang, 99 tu kita kena cover. Itu yang 99 tu. Kalau boleh. Tak apa. Bab tu kita akan detailkan. Okey. Kita akan detailkan yang soalan seterusnya yang berkaitan memang benda ni adakah benda ni sesuai. Contohnya ayat dia macam mana contoh soalannya, bagaimanakah TVET ni boleh menjadi alternatif kepada individu autism ni? Okey. Dia sebenarnya apabila kita berceritakan pasal kemahiran, kita nakkan ada satu badan yang mengesahkan kemahiran kita. So kita nampak hari ni memang TVET lah. Iaitu kita bermula dengan SKM mungkin level 1, level 2 dan berakhir dengan level 5 lah. Buat masa ni ada level 5 dan dengan ceritanya akan ada level 6, level 7, level 8. Betul. Okey, so isunya sekarang ni adakah TVET ni sesuai? Ya. Tetapi yang sedia ada ni tak berapa sesuai dengan keadaan individu autism. Jika dia nak follow dengan apa yang ada pada hari ni, sedikit kurang sesuai. Walau bagaimanapun, ada juga kes yang special need tetapi bukan autism yang boleh meet the requirement bawah TVET. Sebagai contohnya, KV. Ada KV khas di mana student-student khas ni boleh comply. Sebagai contohnya, memasak tu ada 6 CU, dia boleh comply 6 CU tu. Tetapi mungkin autism ni tak boleh comply 6 CU tu. So secara tak langsung memang dalam hal ni memang pihak JPK terpaksalah bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Kementerian Kesihatan yang fokus kepada perkembangan kanak-kanak special kid ni ataupun lebih spesifik dalam autism ni, supaya kita boleh rangka ataupun kita boleh cari jalan untuk kompetenkan dia walaupun dengan minimum. Maksudnya tak adalah kita nak letak dia setaraf dengan aliran yang setaraf dengan individu normal. Bukan, kita nak bagi dia sedikit walaupun dia terpaksa rendahkan sikit, tetapi dia tu masih kompeten. Supaya dengan adanya sijil-sijil macam ni, dia bolehlah pergi ketuk pintu-pintu majikan luar sana tu. Kalau tak ada sijil, hanya untuk datang untuk minta kerja macam tu, sedikit masalah. Dan kemungkinan besar diorang SPM pun tak ada. Betul. Bila SPM tak ada, sedikit masalah untuk masuk kerajaan sebab kerajaan wajib ada SPM. Itu kita baru belum tengok side kerajaan lagi. Belum. Kita belum bercerita kita abaikan kerajaan. Kita sekarang nak kerja dengan majikan. Contohnya lah, kita nak kerja dengan contohnya macam production house. Hari ni ramai ada orang kata apa? Ramai yang production sekarang ni dah go for animasi. Sebab animasi lebih mudah. Dan kosnya kos sedikit tinggi untuk setup sahaja. Selepas tu jadi murah. Betul. Lebih-lebih lagi kalau kita buat 3D. Buat 3D hanya buat modeling sekali je. Selebihnya kita gerakkan. Betul. Compare to 2D. 2D ni berat. 2D kena buat setiap scene tu kena lukis buat. Lepas tu kita animate. So bagi company-company macam ni, contohnya company 2D. Yang 2D apa? Siapa 2D? Contohnya Les Kopak. Les Kopak kalau kata perlukan 2D animator. Dan kemungkinan besar
individu autism ni dia ada kemahiran dia punya dalam dunia dia boleh bayangkan lebih daripada orang lain. Kalau dia kata kita train yang part tadi tu nak jadi Ultraman dan dia boleh lukis, sekurang-kurangnya dia ada jadi, kita panggil apa, storyboard writer tu. Boleh buat artis. Storyboard writer lah. Storyboard artist. Daripada storyboard artist baru kita convert kepada animasi kan. Storyboard artist pun mahal. Betul. Dah dapat. Mungkin bila dia duduk kat storyboard artist, kita ajar dia. Mungkinlah individu normal kita boleh ajar dalam masa 6 bulan dan dia boleh buat. Kalau 2D, kalau 2D animation ni, saya pernah dulu satu masa dulu handle satu company ni, dia pakai Toon Boom punya software kan. So, kalau individu normal, Toon Boom mungkin ambil masa setahun, tapi sebabkan dia ada sedikit orang kata kekurangan, mungkin dia ambil masa 2 tahun. Tetapi jika kita nampak keperluan kat sini, tu saya kata tadi, di peringkat PPKI tu atau peringkat PDK atau peringkat mana-mana pusat bertauliah yang cuba untuk bawa orang kata individu special ni, bolehlah untuk buat orang kata kalau mencubalah untuk kita ketengahkan supaya diorang ni ada something lah. Saya fokus kepada yang individu autistik. Maknanya dekat sini solusi dia memang ke arah TVET lah. Betul. Sebab bagi saya kemahiran sahaja yang sesuai. Maknanya dengan kemahiran kita tak perlu nak, sebagai contoh pernah buat apa ni, video editing. Pernah. Bagi je notebook tu. You pakai apa? Oh, saya pakai Mac biasa. Ambil Mac. Cuba buat. Ni raw dia. Potong semua. Saya nak bagi dalam masa 30 saat sebagai komersial. Saya bagi awak 1 jam. Jika dia boleh buat, memang dia mahir. Tak perlu kertas tunjuk. Oh, saya pengalaman 20 tahun. Tolak tepi. Bagi notebook terus. Okey, solusinya kat sini, saya pun berfikiran yang sama sebenarnya dengan Cik Izam. Saya harap individu ataupun yang berkaitan contohnya Kesuma, JPK mengambil action lah benda ni. Kita sebab peningkatan kepada individu autistik ni sangat meningkat setiap tahun. So tak saya rasa kemungkinan benda ni akan jadi normalisasi. Daripada negara Europe, saya rasa benda ni normalisasi. Autistik ni normal. Dia adalah individu normal. Tapi stigma untuk masyarakat kita sekarang ni masih lagi di tahap bawah untuk penerimaan individu autism ni. Kita kena cakna benda tu. Supaya macam mana pihak Kesuma, pihak JPK mencaknakan, mempromosikan TVET, macam tu jugalah pihak Jabatan Kebajikan ataupun boleh boleh kita pihak Kesuma dan pihak Jabatan Kebajikan kolaborasi kan, untuk menjadikan benda ni sebagai satu benda yang high impact untuk masa depan individu autism. Okey, alright, sangat menarik, sangat merangkumi keseluruhan jawapan yang saya kendaki. Asasnya saya setuju dengan jawapan solusi dia adalah kemahiran lah. Alright, bukan kata akademik tidak berkemampuan, tidak bagus, tapi daripada segi individu autism ni dia ke arah pada benda yang proses, benda yang kemahiran, benda yang berulang. Alright. Okey, soalan seterusnya, selepas solusi yang kita dapat jawapan daripada Encik Izwan, soalannya berkaitan dengan elemen-elemen latihan yang bersesuaian ataupun perlu diubah suai untuk adaptasi dengan neurodiversity individu autism ni. Okay. So seperti yang kita sedia maklum lah, sebenarnya autism ni dia bukanlah satu kita panggil wabak ke ataupun satu penyakit keturunan ke, bukan. Dia berlaku disebabkan semasa mungkin dalam kandungan atau masa dalam bayi tu, dia punya neurodevelopment dia tu ada mengalami sedikit masalah. Itu sahaja yang menyebabkan ada pelbagai spektrum. Okey, sekejap, sorry. Maaf. Ada juga didiagnose selepas dia normal jadi autism. Betul.
Ada juga macam ni. Sebagai contoh, masa kecil dia normal, masuk umur 4 tahun atau 5 tahun bertukar menjadi autism. Dan sampai hari ni sebenarnya autism ni masih lagi misteri. Sebab tak ada siapa pun dapat mencari root cause dia. Kenapa anak ni autism? Kenapa? Mesti ada sebab. Asbab lah. Kalau anda kata kita meninggal sekejap lagi pun, mesti ada asbabnya. Takkanlah tiba-tiba, dia meninggal. Pasal apa? Takkan tak macam mistik sangat. Dia Yalah. tak boleh. Sebab ada juga keluarga yang anak pertama, kedua, ketiga, semuanya autistik. Ada yang macam ni pula. Normal, 1, 2, nombor 3, autistik. Lepas tu nombor 4 normal, nombor 5 normal. Kenapa nombor 3 tu autistik? Sampai hari ni dunia masih lagi mencari. Misteri lah. Masih misteri. Semua ni berlaku disebabkan. Saya pun tertanya-tanya benda tu sebenarnya. Tiada jawapan lah sebenarnya. Semua ni berlaku dengan sebab kuasa dia lah. Sebab tapi kita sampai hari ni kita tak tahulah. Cuma kepada siapa yang memang ada lah orang kata anak autistik ni, kita terima dengan redha lah. Mungkin ni ada hikmah sebaliknya. Cumanya bagaimana elemen latihan tu? Okey. Di sini sebenarnya untuk kita lihat balik sebenarnya dah jadi mudah. Sebab pihak JPK dah memang dah ada dah kebanyakan nos pekerjaan yang ada pada hari ni. Cuma mungkin pihak JPK tu boleh pergi kepada PPKI atau pergi pada PDK tu, cuba lihat dan tengok bagaimana dia orang train budak-budak autistik ni dari segi kemahiran. Okay, mungkin daripada situ mungkin boleh bangunkan orang kata sedikit orang kata modul tambahan lah. Disebabkan kan tadi kita ada niat untuk kita bagi orang kata SKM khas tetapi dalam bentuk pencapaian semasa. So mungkin dekat SKM khas tu atau pencapaian semasa tu berdasarkan WIM yang sedia ada tu mungkin kena buat sikit ubah suai. NOS tu dikekalkan. NOS dikekalkan tapi WIM tu diubah suai. Faham? Supaya dia meet requirement pencapaian semasa untuk special kid ni. Ataupun special need ni. Dan daripada situlah kita boleh anugerahkan dia SKM khas. Tapi sebab pandukan NOS lagi lah. NOS kita tak boleh ubah sebab NOS tu standard untuk semua orang guna. Dan kita bagi dia SKM khas pun disebabkan bukan dia tak patuh NOS. Sebab dia tak boleh nak compliance semua CU tu. Walau bagaimanapun, daripada 6 CU memasak tu, 2 CU tu perfect dia buat. Contohnya pembuatan roti. Memang jadi roti. Lainlah dia buat roti tiba-tiba jadi mie. Tu something wrong. Dia buat roti jadi roti dan roti tu boleh makan lah. Kalau roti tu keras macam batu, ni tak competent, tak terampil. So kat situ yang kita nak supaya dapatlah dia SKM level 3 kurungan khas. Mungkin letak bawah tu sikit. Apa CU yang dicapai? Betul. Sebab nama khas tu bukan semua. Dia ada berapa CU. Dia daripada CU tu, bila dia pergi, contohnya dia pergi kat kedai roti lah. Kan banyak kedai roti kat Malaysia ni. So pergi, boleh tak saya jadi baker kat sini? Ni saya boleh buat. Betul kau boleh buat. Majikan jangan tengok kertas. Dalam hal ni majikan kena bijak juga. Sebab bila kita bercerita kemahiran, kadang-kadang majikan ni nak tengok kertas. Kertas tak boleh kat sini. Bagi dia satu slot. Okay, after office hour, pukul 10 malam, you datang. Ini, dapur ni you punya. Tunjuk saya macam you buat roti. Kita kena buat macam tu punya orang kata assessment. Waktu interview. Bila dia boleh buat, yang betul boleh buat. Kalau dia just interview macam tu saja, percayalah. Dengan gaya bercakap macam tu. Saya boleh buat, tuan. Majikan pun, alamak. Ni masalah ni. Itu kepada siapa yang macam tu lah. Sertifikat juga satu. Kalau ini, saya nak cakap, untuk pembuatan roti. Roti ni banyak lah. Roti sausage, roti sandwich, apa semua. Kalau dia jenis pandai buat roti sausage saja, adakah individu autism ni dia boleh buat semua jenis roti? Okey. Kalau sepatutnya, kalau roti sausage tu, kalau dia boleh buat satu jenis roti, tak ada masalah. Mungkin dia boleh buat benda lain. Assist baker. Instead of jadi baker, assist baker. Kan baker kan biasanya dia pergi ambil roti ni letak dalam oven. Pergi bawa keluar dari oven, sejukkan roti. Masukkan roti dalam bungkusan,
pergi susun kat rak. Kan benda tu kan macam Berulang. clerical work di mana tak perlu pun jadi baker. Tapi dia boleh jadi baker hanya satu roti je, iaitu sausage. Betul. Tu saya terfikir. Untuk 6 bulan pertama mungkinlah sausage. Lepas 6 bulan kedua mesti tambah satu roti. Sebab kenapa? Pertama, dia buat kerja berulang. Kedua, kan dia lihat setiap hari macam mana nak buat roti. Contohnya roti kacang merah. Takkan dia tengok je roti tu. Satu hari mesti, barangkali, okay, waktu ni kita kena ada sifat empathy sikit kepada apa nama ni, orang kata kelompok-kelompok individual autism ni atau individual autism ni. Maksudnya empathy macam mana? Apa kata senior ajar? Macam konsep mentor-mentee. Kalau senior tu masih kedekut dengan ilmu dia, sedikit masalah kepada special need ni. Tapi kalau senior sanggup tunjuk, Sabtu ni kau datang, aku ajar kau buat roti kacang merah. Asyik roti sausage je kau buat. Itulah. Saya terfikir benda tu. Bila senior macam tu, automatik majikan dah untung. Instead buat roti sausage, dah ada 2 roti dia boleh buat. Kalau senior tak datang hari tu, dia boleh buat roti kacang merah. Saya nampak macam tu je. Sebab memang dah ada record terbukti. Individu autism ni lebih loyal compare individu normal. Maksudnya once dia duduk dekat situ, dia akan stay sampai pencen. Compare dengan individu normal yang mencari lagi lebih tinggi. Dia akan duduk situ. Kita ni yang fit dia supaya dia jadi somebody lah. Dalam hal ni majikan lah. Majikan kena, orang kata, ada sifat ihsan supaya kelompok-kelompok istimewa ni boleh pergi jauh. Mungkin 5 tahun dengan kedai roti, masuk tahun yang ke-6 dia jadi senior. Mungkin dia tak boleh buat roti, tapi dia senior, dia tukang rasa. Sebab dia dah 25 tahun rasa roti. Dia tahu roti dia sedap. Faham? Dia tak sedap. Faham? Walaupun orang kata 5 tahun dari betul je, sausage, roti kacang merah, roti kelapa, 3 roti, tiba-tiba hanya boleh rasa je. Tak apa. At least ada something kat situ. Alright. So, ada gambaran yang jelas. Maknanya jawapan dia adalah masa lah. Ya, hanya masa yang menentukan. Hanya masa. Dan orang kata sekadar masa saja dan komitmen lah. Kalau kita masyarakat ni nak membantu. Yalah, kalau sebut loyal ataupun kesetiaan ni, bagi saya individu autism ni memang betul-betul setia lah. Saya tak dapat nafikan benda tu. Alright. So saya tak nak cakap sangat berkaitan dengan NOS, berkaitan dengan JPK apa semua ni. Dah banyak kita kupas daripada soalan yang pertama dan soalan yang seterusnya. Alright. Kita berbalik kepada soalan general sikit. Tentang cabaran dan isu semasa ataupun majikan tu sendiri, apa yang cabaran utama dia ataupun dia perlu adapt dengan individu autism, ataupun contohlah majikan pun tak tahu apa itu autism, dia tak ada kesedaran, tapi dia nampak keunikan kepada individu tersebut. Maksud saya dekat sini bukan cakap berkaitan dengan soal bekerja. Mungkin dia ada empathy, dia ada belas kasihan. Mungkin dia ada mungkin dia ada related lah dengan individu tersebut, tapi dia tak ada kesedaran terhadap autism ni. Apakah cabaran dan yang dia perlu atasi benda tu? Okey, kalau mengikutkan tahap kesedaran masyarakat hari ni, bukan masyarakat Malaysia je, masyarakat dunia mengenai autism ni, sepatutnya dah tak ada lagi dah isu yang mengatakan macam majikan tak berapa well versed ataupun tak berapa aware pasal kehadiran individu autism ni. Melainkan memang majikan tu macam, yalah, mungkin dia pernah dengar. Dia sebab majikan ni, kalau macam saya as a majikan, kami memang dalam kepala kami hanya ada satu je, iaitu profit oriented. Betul. Selagi boleh untung, kita proceed. Tapi jika kita tak boleh untung, kurang sikit untung, kita kena sit down sekejap. Kenapa ya?
Dalam hal ni macam itulah majikan. So untuk kata cabaran kepada majikan ni, kembali balik kepada soalan sebelum ni, iaitu masa. Okey, sebagai contoh, rasanya mana-mana majikan kat Malaysia ni jika mengambil pekerja-pekerja kategori OKU ni, dia macam ada satu cukai khas tak saya. Dia macam ada satu cukai macam dia dapat pelepasan. Betul. So secara automatik sepatutnya Untuk parent ada. untuk sebagai majikan, jika majikan. dia nampak ini salah satu boleh menambahkan keuntungan dia terpaksa cubalah benda ni. Itu nombor satu. Okay, yang keduanya pula, ada setengah industri yang memang saya kata tadi, dia memerlukan ketelitian. Atau memerlukan orang kata benda-benda yang tak boleh kona-kona ni. Faham? So, dia terpaksa mencari orang yang tak boleh kona-kona ni sukar. Ataupun mungkin jumpa seorang tapi tak cukup. Apa kata ambil? Sepatutnya majikan hari ni nak kena, bukanlah pergi training lah. Dia mungkin bertanya saja chat GPT kan. Compare. Individu normal versus individu autism ni, apa kelebihan, apa kekurangan jika saya sebagai majikan dalam industri ini, apa yang patut saya buat? Rasanya chat GPT dah bagi dah. In detail apa beza dia. Pun sekarang dah di AI kan dah. Benar. So isunya sekarang ni dah mudah. So sepatutnya majikan boleh cuba dan majikan tak rasa rugi pun sebab hari ni semua majikan bila mengambil staff letak probation 3 bulan. Apa salahnya ambil beberapa individu autism selama 3 bulan. Kita test tengok sama ada dia meet the requirement atau fulfill your objective, meet your standard, dan apa salahnya? Cuba. Sebab kita dah tahu dah, hanya individu autism sahaja yang boleh follow arahan atau yang boleh kerja berulang tanpa mengeluh. Dengan syarat dia punya work step atau work process clear. Jangan ada kona-kona. Faham? Itu sahaja. Alright, terima kasih dengan penjelasan daripada Cik Izwan yang saya rasa macam ada sikit lah perasaan tu yang diluahkan. Rasa macam hati jiwa kita ni rasa terlepas sikit tanggungjawab kan. Sebab kita dalam dunia education, dalam dunia pendidikan ni, kita mengajar, kalau terfikir, alright, macam mana masa depan individu special need ni, macam mana parent nak hadapi benda tu. Sebenarnya jawapan tu masih belum sampai sebenarnya, Cik Izwan. Mungkin kalau nak cerita benda ni, nak sampai ke jawapan dia tu, saya rasa 2-3 hari tak cukup podcast kita kali ni. Benar. Kan? Alright, kita tumpu pada skop asal kita dan kita berjumpa pula. Kita akan ke soalan seterusnya. Okay, alright, terima kasih. Okay, kita kembali semula kepada saat-saat akhir kita. Dua soalan, mungkin soalan ni general ataupun menyentuh isu personal sikit lah. Lari sikit pada soalan yang asal. Sebagai seorang parent ataupun ibu bapa yang ada anak yang diagnose sebagai autism ataupun special need ni, perasaan kalau saya sendiri pun perasaan takut ataupun memikirkan masa depan individu tersebut. Berkaitan dengan future kerjaya diorang, bolehkah Cik Izwan kongsikan sedikit pengalaman dan perasaan tu? Okey. So saya kalau rasa sedih tu rasanya dah habis sedih lah. So sebagai Sedih tu dah sampai dah bertukar pada gelak tawa lah sebenarnya, tapi dalam masa sedih lagi lah. So saya sebagai seorang Muslim lah, saya beranggapan kira Naura ni kira macam hadiah untuk saya lah. So bila kata hadiah tu mestilah ada yang istimewa menanti. So kalau kata saya tak khawatir akan masa depan dia, tipulah. Betul. Memang sepanjang masa saya memikirkan, since dia belum boleh bercakap lagi. Tapi saya tak kata dia tak boleh bercakap. Dia maksud belum boleh bercakap tu apabila kita panggil. Naura, ya pun tak pun ya. Dia diam je. Tapi dia datang.
Ni yang risau saya ni. Hmm. Dia tak nak bercakap. Tetapi apabila dia main-main, dia boleh menyanyi ABC sampai Z. Faham? Ataupun dia tengah berjalan, boleh pula dia kira 1, 2, 3 sampailah 9. Cuma kosong tu bunyi pelik sikit. Dia kata kosong ke 10, wallahualam. Cuma baru-baru ni lah tiba-tiba keluar alif bata. Alif bata sa, jim tak keluar. Sudah, tak apalah. Mungkin tak tahu dia tengok mana punya kartun ke apa. Okay, so saya nampak dia ada imitation. Maksudnya bila dia nampak kartun ke nampak apa, dia cuba imitate. So di situ apa yang saya buat dengan wife saya cuba buat je kerja-kerja rumah tu supaya dia imitate. So saya nampak Naura ni lebih suka memasak. So bila dia suka memasak, memang saya ada perancangan lah. Seandainya sekejap lagi ke esok ke lusa dia boleh bercakap, memang saya nak fokus kepada kemahiran memasak lah. Since memasak ni suka. So saya tak nak polish benda lain. Mungkinlah dia boleh jadi doktor. Wallahualam. Tapi amin. Kalau since dia boleh memasak, kita fokus kepada memasak. Sebab bagi saya, memasak ni seni. Betul? Bukan semua orang boleh masak nasi goreng, tapi akhirnya sedap. Betul. Tekak dia kata sedap sebab dia masak. Cuba bagi tekak orang lain. Memang seni. Tak mungkin. Sedap. Walaupun hanya nasi goreng, nasi yang sama, perencah nasi goreng adabi. Yang sama tapi rasa yang sama, tapi rasa berbeza. Tu bagi saya nampak Naura kat situlah. So, untuk persediaan lain, sekarang ni saya tengah fokus supaya dia boleh urus diri. Tahun ni dia dah masuk 5 tahun. So, isunya yang berbangkit sekarang ni, bermula bulan ni, saya nampak satu benda pelik. Apabila dia dah buang air, dia suka buang pampers dia. Dia tak bagi tahu. Dia letak pampers dia dekat dia bogil lah. Okay. Lepas kita pergi, kenapa pampers dah berat. Dia dah mula ada rasa geli. Sebelum ni okey. Sensori dia ada. Sensori geli tu dah ada. Okey. Baguslah. Cuma satu je. Kenapa tak buka pampers tu dalam tandas atau pergi ke tandas terus buka pampers tu? Apalah kalau dia nak buang atas lantai pun, janji dalam tandas. Part tu belum ada lagi. Yang part sekarang apabila dia buang air besar, dia dah buang habis, baru dia cakap, Naura berak, Naura berak, Naura berak. Bila masa pula saya ajar soalan macam ni? Ingatkan dia main-main. Rupanya betul. Memang dia dah habis buang air besar. Baru-baru ni juga. So, saya nampak okey lah. So, di sini, walaupun dia diagnose autism, pada masa yang sama, dia ada speech delay dan kemungkinan besar, saya nampak ada sedikit slow development. Compare dengan adik dia. So, saya nampak mungkin ada sinar lah untuk dia. Cuma, dia normal? Adik dia normal. Cuma ada sinar untuk dia, kemungkinan besar, saya hanya perlu bersabar lagi, biar masa menentukan. Dan satu hari kalau dia boleh bercakap, dan saya boleh fokus lah kepada objektif dia, iaitu jadi tukang masak lah. Buat masa saya nampak dia suka memasak lah. Tahun depan dia bertukar profession, wallahualam. So sebagai ibu bapa, kepada di luar sana lah pendapat saya, bagi ibu bapa yang ada anak-anak istimewa ni, usah berhenti berharap lah. Sebab kita kalau dah bila berhenti berharap tu rasa sedih lah kan. So kita berusaha dan berdoa dan bertawakal lah. InsyaAllah satu hari nanti. Biasanya anak-anak autism ni ataupun individu autism ni boleh bagi kita harapan lah kepada mereka. Alright. Nak sebut katakan ulasan daripada Cik Izzuan tu, jawapan dia memang tak ada lah sebenarnya. Sebab jawapan dia adalah harapan. Betul. Jawapan dia adalah harapan. Dan kadang-kadang asbab dan keredoan kita sendiri juga. Susah jugalah. Kalau saya nak sentuh harapan, tak boleh juga tuan. Sebab mak saya kata usah berhenti berharap tu maksudnya, sebagai contoh lah. Jika kita ada anak-anak autism, kita mungkin adalah sedikit usaha ataupun sedikit duit. Apa salahnya kita pergi hantar dia masuk kepada macam start konsep yang macam
pergi ke session yang boleh dia pergi untuk main group play dalam masa sejam 2 jam ke antara emang dia, ataupun pergi bawa ke alam, biarkan alam berbicara. Sebagai contoh je, pergi ke air terjun, jangan pergi tempat-tempat yang mahal. Yalah. Air terjun Yalah. ke Tempat rekreasi. paling jauh pun jangan. Kalau laut kat Selangor ni kurang cantik, pergilah Port Dickson tu, cantik sikit. Bagi dia dengan alam. Ataupun kalau kata mak bapak yang boleh bawa pergi ke light trekking, pergilah masuk hutan gasing, Bukit Gasing tu pun boleh. Bukit Gasing bukan susah sangat pun. Betul. Cuma jangan lepas jambatan gantung lah. Lepas jambatan gantung tu nangis kita naik tangga tu. So, Apa dia apa kelebihan dengan sebab, alam sebab biasanya budak-budak macam autism ni dikategorikan sebagai sensory dia masih tak habis. So dia masih seeking the sensory. So sensory ni untuk kita train dia hanya alam sahaja. So maksudnya bila dia tak pakai kasut, dia berkaki ayam macam tu, so biar dia jalan atas pasir, jalan dalam atas tanah, ataupun kalau hujan biar dia mandi. Janganlah hujan yang setengah jam pertama tu, biarlah hujan dah lama sikit 1 jam kan, biar dia mandi hujan. Ataupun pergilah dia main lecak ke apa kat padang tu, biar dia kotor. Zaman sekarang, zaman kita, zaman sekarang mak ayah takut mulai hujan itulah zaman sekarang ni mak ayah takut Hujan kotor, takut demam. hujan, takut tu, takut ni. Zaman kita tak macam tu. Lagi betul. Hujan, lagi best kita slide atas padang tu. Betul. Tu saya nampak memang ada satu okay, saya panggil macam Taska ni, ataupun founder Taska ni, dia kata budak-budak yang special ni semua hanya alam sahaja yang boleh menyelesaikan orang. So maksudnya dia suka budak-budak yang special ni self-direct learning. Maksudnya dia macam kita satu masa dulu. Sebab kita tak diajar untuk naik basikal. Tetapi kita cuba-cuba kan, sampailah berjaya. Tapi lutut tu koyak jugalah. Jatuh, betul. Okay, keduanya, kita tak reti pun nak pergi sana pergi sini, tapi kita tengok orang tiba-tiba boleh pandai. So dia kata konsep self-direct learning ni lebih sesuai lah untuk orang kata special kid ni lah. Dan lagi satu, special kid ni juga bagus lah. Boleh puji lah untuk Kerajaan Negeri Selangor ni, sebab dia ada Yanis, Yayasan Anak Istimewa Selangor ni. So Yanis ni memang memberi bantuan lah kepada kita panggil penduduk negeri Selangor ni lah, yang bermastautin di Selangor ni, untuk pergi ke tempat dia secara percuma. So di Yanis ni dia ada 3 sesi lah, intervensi, transisi dan play school tak salahnya. Persediaan diorang ni untuk masuk ke aliran perdana. Ni untuk Kerajaan Negeri Selangor lah. Faham bang. Untuk KL pun ada. Untuk kerajaan negeri lain saya kurang pastilah. Tapi ni salah satu jugalah. Terima kasih kepada pihak kerajaan negeri lah. Pada masa sama juga, Lembaga Zakat Selangor pun ada special juga bantuan untuk kepada siapa-siapa yang ada anak special ni. So, terima kasih juga Lembaga Zakat Selangor dan Mawib depan ni pun memberi bantuan juga kepada anak-anak special ni. So, bagi saya tak langsung kerajaan negeri mahupun kerajaan persekutuan banyak membantulah. Cuma mungkin orang kata perlukan diteliti lagi. Benar, bantuan tu ada. Budak-budak yang kita panggil kanak-kanak ni, dia membesar. Selepas umur 18 tahun, ke mana hala tuju dia? Yang kat umur 18 ni, kita nak kena bagi penekanan. Sebab selepas umur 18 tu, kategori dah dewasa. Takkan kita nak biar dia duduk rumah? Sampai bila? Itu yang saya persoalkan, soalan saya sebenarnya. Tapi kalau bapaknya atau maknya memang toki roti atau toki bengkel kereta, tak ada masalah. Dipersilakan, jagalah bisnes mak beliau. Tapi kepada kita yang makan gaji ni, macam mana pula? Di sinilah orang kata peranan sekiranya kemahiranlah jalannya, mungkin di sini orang kata JPK boleh mengambil langkah, saya panggil drastik lah. Sebab bukan lambatkan orang kata statistik setiap tahun ni peningkatan kanak-kanak autism ni tinggi.
So bila dia tinggi tu, kita mengalami kekurangan pasaran kerja satu hari nanti. So siapa nak, orang kata, nak isi kekosongan pasaran kerja ni? Kita taklah minta CEO, tapi kita nak minta benda-benda pelaksana. Sebab ni yang paling penting. Benda-benda macam ni yang paling penting. CEO tu penting, dia jaga hala tuju syarikat. Tapi yang bawah ni, pelaksana yang untuk buat kerja seharian. Jika ini semakin hari semakin kurang, sedikit masalah walaupun teknologi AI ada. Tapi AI tak boleh nak repair pipe tersumbat bawah kita. Yalah. Kita boleh tanya je macam mana repair pipe tersumbat. Dia bagi guide je. Kalau dia boleh tolong repair, Alhamdulillah. AI boleh bagi manual. Tapi nak buat manual tu, kena ada orang yang berkemahiran. Kalau tak ada kemahiran, salah buka pipe, patah pula kepala pipe. Satu hal lagi. Okay, alright. Sebelum kita ke soalan penutup, ada satu soalan lagi. Soalan ni mungkin spike dan mungkin rasa soalan ni mungkin sensitif juga. Saya sebagai seorang ayah yang anak-anak yang normal, yang sihat, Alhamdulillah. Kadang-kadang bila anak tidur, kan, saya pergi melihat, pastikan dia orang selamat. Tapi kadang-kadang terdetik dekat hati saya juga, kalaulah aku mati, siapa nak jaga anak-anak aku? Tapi soalan saya kepada Cik Izwan sebagai seorang parent yang ni anak yang special, anak yang hebat, anak yang unik ni, apakah perasaan tu? Jika tuan punya anak normal dia rasa macam tu, saya mestilah 70 kali ganda lagi. Okey. Dalam hal ni macam saya kata tadilah, saya berusaha sebaiknya, tapi sekiranya sampai di situ sahajalah usaha saya berserah sepenuhnya lah kepada Allah Ta'ala. Sebab hanya dia saja yang boleh menjaga Naura. Sebab saya kejap lagi mungkin akan mati. Wallahualam. So tak ada cara lain. Memang hanya dia saja. So saya memang berharap dia boleh, orang kata, mengurus diri dan dapat berkomunikasi. Sebab bila dia berkomunikasi sahaja, insyaAllah banyak benda kita boleh capai bersamalah. Selagi dia belum boleh berkomunikasi, sedikit masalah. Sebab bila kita tak tahu dia faham tak faham. Kita panggil dia datang. Alhamdulillah dia faham. Tapi kalau kita bagi contoh, Naura ambil pinggan tu, kenapa dia tak buat? Dia faham tak faham ni? Yang part tu yang sedikit sukar. Tapi kalau dia boleh bercakap, Naura faham tak? Tak faham. Okay, fine. Senanglah tugasan kita selepas tu. So bagi saya, kalau adalah mak bapak di luar sana yang ada anak yang masih belum lagi, orang kata, berkomunikasi kan, carilah jalan macam mana. Sebab saya pun sedang mencari. Masih tak jumpa lagi. Kalau jumpa, saya share sekarang ni kat mana, macam mana caranya untuk bagi anak ni berkomunikasi kan. Tu orang kata gosok lidah dengan tu ke apa ke, saya dah cuba juga. Tapi mungkin belum sampai masanya kot. Dan saya jumpa juga a few terapis, dia kata, sebenarnya anak encik boleh bercakap, cuma dia tak nak cakap. Pula dah. Macam mana tu? Saya kata, untung juga jadi terapis. Macam ni jawapan dia. Macam ni saya pun jadi terapis. Saya jumpa dia cakap benda lebih kurang sama je. Tak apalah. Rezeki dia. Bayar tetap bayarlah aku settle. Bayar tetap bayar. Ada bercakap, anak encik sebenarnya boleh bercakap. Tapi dia saja tak nak bercakap. Okay. Tapi bagi satu input yang positif, okay, baguslah. Okay, kita pun, okay lah, kita husnuzon. Anak aku boleh bercakap. Anak aku boleh bercakap dan aku kena sabarlah. Satu hari anak aku bercakap. Okay lah. Okay, dalam masa environmental yang sedih tu, ada jugalah gelak tawa kita. Bukan apa, macam Cik Izwan cakap, sedih tu dah tak larang nak sedih lah. Okay, tapi masa kita tu, usaha tu kena teruskan lah. Okay, bukan soalan lah untuk penutup kita. Saya minta Cik Izwan berikan pandangan sebagai parent yang ada anak yang diagnos autistik, dan juga kepada pegiat industri TVET yang berkaitan
saya nak minta Cik Izzuan berikanlah pendapat, cadangan ataupun nasihat. Mana tahu kita boleh kongsi bersama, walaupun dekat luar sana netizen ataupun audien juga mengalami keadaan yang sama. Okey. Pendapat peribadi saya lah dalam hal ni, sebab kita bermain dengan masa. So masa agak terhad ataupun memang limited lah. So saya nampak satu cara ataupun satu jalan untuk memastikan orang kata individu autism ni tidak terbiar ataupun disisih daripada masyarakat akibat bukan tak boleh berkomunikasi, komunikasinya kurang, ataupun mungkin dia punya pergerakan dia terbatas, tak macam orang kata individu normal. So diminta pihak JPK memandang serius lah. Sebab kekangan kita sekarang adalah pekerja yang kompeten atau pekerja berkemahiran. Tapi kalau katakanlah disebabkan orang kata saban tahun peningkatan individu yang didiagnose autism ni semakin hari semakin tinggi, maksudnya JPK dah kena ambil orang kata langkah yang serius lah, ataupun langkah yang drastik untuk mencari jalan supaya yang kategori autism ni masih boleh kita panggil sebagai pekerja yang kompeten atau pekerja yang berkemahiran. Seperti saya kata tadilah. So secara tak langsung dengan adanya title pekerja kompeten atau pekerja kemahiran ni, diorang yang kita panggil istimewa ni masih boleh teruskan kehidupan. Sebab jika diorang tak boleh teruskan kehidupan, diorang akan cuba, automatik dia akan menyusahkan parent. Sekiranya parent tak ada, adik-beradik. Okay, bagus dia adik-beradik. Kalau dia anak tunggal, masyarakat sekeliling pula yang menjadi isu. Kat situ dia tanya macam kita panggil butterfly effect lah. So kalau kata kita boleh mulakan, tak tahu. Saya tak tahu berapa cepat JPK boleh buat kajian dalam hal ni. Mungkin kita boleh mulakan kajian tahun ni dan tahun depan kita boleh buat pilot test untuk beberapa PPKI ataupun beberapa PDK untuk kita tengok macam mana cara untuk kita bagi kesesuaian. Tak perlu kita rombak NOS tu sebab NOS tu adalah standard di mana kita kena follow. Betul. Cuma kita nak kurangkan sedikit saja kita punya syarat persijilan tu dengan kita tambah dalam kurungan khas tu. Dan majikan di luar sana pula janganlah pula comparekan SKM penuh ataupun SKM tanpa bracket dengan SKM bracket. Jangan macam tu. So dalam hal ni yang bracket tu cubalah dulu. Mungkin dalam masa 3 bulan sekiranya memang tak sesuai sangat, dan kita terpaksalah berhentikan dia. Bukan salah majikan, salah dia. Maksudnya majikan tu tak boleh, individu autism tu tak boleh fulfill apa yang majikan nak. Tapi at least cuba. Itu saja. Dan lepas tu pula, mungkin kerajaan boleh bagi sedikit inisiatif kepada majikan-majikan yang mengambil orang kata kategori istimewa ni. Mungkin dalam dari segi orang kata potongan cukai ke, ada segi insentif lain ke, terpulang kepada kerajaan macam mana cara supaya awal apa pun individu autism ni masih lagi rakyat Malaysia. Yalah. Kita mesti sokong rakyat Malaysia. Ada keistimewaan. Sepatutnya kita kena berhak dapat tu. Kalau tak, kita masih bergantung harap kepada tenaga luar. Dan tenaga luar mengambil segala peluang yang ada. Dan kasihanlah kepada kita as rakyat Malaysia. Terpaksa mengemis di negara sendiri. Lebih-lebih lagi pula, kita dalam kategori istimewa. Okay, alright. Terima kasih atas ucapan dan penjelasan daripada Cik Izzuan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Sebenarnya tajuk ni kalau nak rungkaikan keseluruhannya, memang saya rasa tak cukup untuk kita habiskan sesi podcast kita pada episod 3 ni. Banyak benda yang kita boleh selitkan dengan autism
Itu belum kita masuk special need lagi ya. Betul. Pecahan-pecahan daripada segi sakit mental, fizikal, Dyslexia, dan ADHD. yes. So benda-benda tu sebab kadang-kadang saya terfikir individu-individu tersebut kemana arah tuju beliau ataupun individu tersebut kemana tuju dia orang satu masa nanti. Okey, alright, ada jawapan yang saya dapat kita dapat rungkaikan bersama dengan panel. Ada juga benda yang kita tak boleh nak rungkaikan. Macam Cik Izwan cakap, benda tu masih sekarang tengah mencari jawapan. Alright, terima kasih sekali lagi kepada panel kita, Cik Izwan, TS Cik Izwan yang merupakan seorang pakar IT dan juga dalam bidang education TVET ni dah lama, dan juga seorang parent yang anak beliau diagnose autism lah. So dengan apa yang kami adakan pada hari ini mendapat manfaat kepada audien, pendengar, dan juga mendapat info kepada pihak KESUMA, JPK, Jabatan Kebajikan dan yang berkaitan lah. So terima kasih dan selamat kembali.